Dekat satu kawasan sunyi kat pinggir bandar Medan, Indonesia, ada satu ladang yang simpan kisah betul-betul mengerikan. Orang nampak dia macam dukun biasa. Boleh tolong halau saka, cari jodoh, tambah rezeki. Tapi rupa-rupanya, dialah pembunuh bersiri paling kejam yang pernah ada kat sana. Nama dia Ahmad Suraji. Ahmad ni lahir pada tahun 1949 dekat Medan. Dia ni memang anak kepada seorang dukun juga. Dari kecil dah biasa dengan benda-benda mistik. Jadi bila ayah dia meninggal, Ahmad ambil alih kerja tu. Ramai orang kampung percaya dengan dia. Orang datang daripada jauh semata-mata minta tolong. Tapi ramai yang tahu ada yang datang dan tak pernah balik semula. Pada satu hari, Ahmad cakap dia mimpi arwah ayah dia datang jumpa dia. Kat dalam mimpi tu, arwah bagi pesanan. Kalau dia nak jadi dukun yang paling hebat, dia kena bunuh 70 orang wanita. Bunyi macam gila kan? Tapi Ahmad percaya betul-betul. Dan masa itulah semuanya bermula. Ahmad guna status dia sebagai dukun. Dia ajak pelanggan datang ke ladang dia dekat Deli Serdang. Dekat situ dia buat ritual kononnya untuk bersihkan diri dan gangguan. Mangsa disuruh gali lubang, berdiri di dalam lubang itu tanpa pakaian. Selepas itu tangan mangsa diikat. Katanya supaya kuasa jahat tidak mengganggu. Tapi sebenarnya itulah saat terakhir mereka hidup. Ahmad cekik mangsa dia sampai mati dan kuburkan mereka betul-betul dekat situ juga. Apa yang lagi pelik, semua mayat tu dia tanam dalam bentuk separuh duduk dan semuanya menghadap ke rumah dia. Dia percaya roh diorang akan bagi tenaga kepada dia. Korang bayangkan wanita yang datang semua percaya dia boleh tolong. Tapi rupa-rupanya dialah sebab utama mereka hilang selama ni.